Nanti ada yang cakap, yelah kurus pakai apa pun cantik. Tak, you all. Kak Lana pun dulu bukannya kurus kan. Kak Lana 136. Kak Lana tak kisahlah masa badan Kak Lana comel dan berat badan Kak Lana sekarang pun macam ni. Sekarang Kak Lana dah 62 daripada 54 Kak Lana memang akan bergaya. Sebab pada Kak Lana, when Kak Lana bergaya, I feel good about myself. Cuma dulu bezanya Kak Lana berjubah lah kan. Tapi still lah shawl gitu-gitu. Kak Lana tak adalah kata Kak Lana bergaya. Tapi untuk diri Kak Lana, I will make sure bila Kak Lana keluar, sama ada dengan suami ke, dengan anak-anak ke, I will look good. Sebab when you look good, you feel good about yourself. You macam reward diri you. Apatah lagi sekarang Kak Lana dah berat badan dah turun. Dah boleh pakai baju tak-in macam ni apa benda semua kan. Tapi syukur Alhamdulillah lah. Tuhan tu terdetik. Ada yang cakap, bila kurus makin seksi. Kak Lana ngaku dulu bila Kak Lana turun dengan berat badan, Kak Lana memang seksi lah. Lepas tu lama-lama bila kita dah berusia ni, lepas tu dapat pula suami Pak Haji kan, macam kita rasa macam okey lah, pakai tudung lah kan, dah tua kan. Lepas tu macam ada kesedaran sikit lah. So you all yang rasa macam dapat bergaya-gaya tu sebab kurus ke apa, tak ada. Orang turunkan berat badan untuk Kak Lana lah. Orang yang Kak Lana guide Kak Lana suruh diorang turunkan berat badan je lah. Mainly kerana kesihatan. Sebab Kak Lana pun ada macam-macam masalah kesihatan sebelumnya. So mainly is because of kesihatan. Okay, kita tak fikir pasal the way we look or the way kita dress up ke, tak ada. Cuma it's a bonus. It's a perks. It's a perks bila you badan turun sikit, bermakna kau banyak choice lah untuk pakaian. Okay, so itu saja daripada Kak Lana. Reset Reward Royal Slim. Bye, Assalamualaikum.